Tayar makan sebelah ni, jangan salahkan elemen ataupun chamber. Cuba perhatikan tayar kita masing-masing tu ada tak makan yang macam ni. Sebelah sini tebal, sebelah sini tipis. Dah tengok, makan sebelah tak? Semua tu punca dia datang daripada sini. Ini nama dia long arm. Tengok, perhatikan betul-betul kat bus long arm dia ni. Nampak tu? Dah pecah, dah crack. Ini kita panggil dia rosak. Bus long arm yang belah dalam ni. Tengok, nampak tu? Boleh bergerak-bergerak. Kau bayangkan, time kau bawa kereta, dia bergoyang-goyang, bergerak-bergerak. Dah hancur, dah penyek dah ni. Oh, join pula, dah lembik macam ni. Mana taknya, kereta kau pun jalan melayang. Bawa tak sedap, performance cornering tu tak padu. Ni semua tu punca daripada sini. Lain daripada tu ada juga bunyi yang tak menyenangkan. Ni, stabilizer link. Bunyi yang ketok-ketok-ketok-ketok. Benda ni duduk kat sini. Yang bawah ni, dia ikat dekat stabilizer bar ni. Yang atas pula, dia ikat dekat absorber ni. Sebab tu dia panggil stabilizer link. Stabilizer dalam bahasa Melayu maksud dia apa? Itulah. Long arm ni tergolong dalam kategori suspension. Fungsi utama long arm ni penghubung antara knuckle, steering rack, absorber. Bila kau belok, dia ni pusing. Bila kau ke depan ke belakang, dia ni lah yang pegang. Macam gini. Macam tu lah. Faham tak? Kesusah sangat nak faham Bila dia bumping pula, dia gerak macam ni. Macam ni. Battery tester pula. Inilah macam inilah. Ruang kosong yang kau tengok ni, itulah tempat duduk lower arm. Betapa pentingnya long arm ni dalam sistem suspension. Kalau tak ada satu, tak ada absorber, tak ada stabilizer, tak ada pula long arm ni, kita tak panggil dia suspension. Jadi, kita panggil dia sistem apa, Meh? Sistem aircon. Dalam sistem suspension, inilah benda yang paling murah. Nama dia stabilizer boost. Tapi, dialah upah yang paling mahal. Pasal apa? Kau tengok. Pasal dia duduk kat celah ni. Macam mana? Nak buka? Apa ayah? Kena buka frame ni sikit lah. Tak buka habis lah. Selak sikit. Kena jengah-jengah sikit. Tangan tersempit-tersempit. Sebab itulah upah dia mahal. Tak tahulah kalau tempat korang upah dia murah. Aku harap apa yang aku sampaikan ni korang faham lah. Aku sampaikan dalam bahasa yang mudah orang faham. Macam kita budak-budak tepi jalan. Macam tu lah. Kalau nak dalam bahasa korporat, baik korang pergi baca je artikel kat Google. Tak payah aku nak buat video macam ni. Dapat tak? Ilmu pun aku dah bagi free. Share lah video ni. Tak ada benda aku nak cerita lagi. Nak sambung buat konten lain pula ni. Assalamualaikum. Bye-bye.